Actually macam bagi aku pun kan, last time when aku join Fiverr ni bagi capacity untuk aku fokus operation je. Meaning aku dah tak payah nak fikir cari job platform ni carikan job untuk aku lah. Tapi yang peningnya diorang ni ambil commission fee tinggi sangat and harga dia dalam USD. So kalau macam solution awak ni, yalah, harga lagi murah kan. Saya rasa banyak akan bantu orang lah. Pasal kalau kita tengok makcik-makcik ni, diorang bukan tak ada produk, diorang ada produk yang bagus, cuma dia tak ada platform untuk pasarkan tu kan. Untuk pasarkan. Satu lagi, contoh, saya ada talent, saya ada bakat, bakat buat content, bakat buat sistem. Cuma dekat Malaysia kita tak ada platform untuk tunjuk ni bakat aku. Korang tengok bakat aku kat sini. Tak ada. So dengan ni apa yang aku nampak, sistem kau boleh selesai masalah ni. Siapa founder-founder kan luar sana yang pening kepala nak cari content creator, nak buat sistem tak jumpa, nak buat landing page tak jumpa orang yang boleh buat website, dan job tepi lah aku nampak paling sesuai kan.